Penyakit serum adalah istilah yang anda mungkin pernah dengar. Ia adalah reaksi oleh badan anda terhadap beberapa protein asing. Jenis penyakit serum yang paling biasa diterangkan biasanya berlaku selepas antibisa ular. Ia juga boleh berlaku selepas beberapa ubat yang dipanggil anti-thymocyte globulin yang diberikan kepada pesakit pemindahan. Juga beberapa ubat yang dipanggil rituximab yang sangat kerap digunakan, beberapa protein asing yang memasuki aliran darah anda melalui antibisa ular atau ubat-ubatan ini, dan beberapa vaksin seperti vaksin anti-rabies, mereka boleh memulakan tindak balas imun dari badan anda dan badan mula menghasilkan beberapa sel yang menyerang protein ini. Walau bagaimanapun, penghasilan sel mengambil masa 5 hingga 7 hari oleh badan. Jadi selepas suntikan produk yang mengandungi protein asing, badan bertindak balas dengan menghasilkan apa yang dipanggil antibodi. Antigen ini, protein dan antibodi bertindak balas bersama, dan jika ni banyak kompleks antibodi ini anda kembangkan, mereka mula mendeposit di pelbagai kawasan, paling kerap di sendi. Dan kemudian anda mengalami apa yang merupakan gejala tipikal penyakit serum seperti demam atau demam dengan sakit sendi. Itu boleh menjadi teruk atau ringan. Kebanyakan masa ia adalah penyakit yang terhad sendiri, anda tidak perlu risau tentangnya. Walau bagaimanapun, jika gejala lebih teruk, doktor mungkin akan menetapkan suntikan atau tablet kortikosteroid. Wan Novenda for dia kepan dia akan melegakan anda.